Selamat datang ke saluran YouTube kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton saluran TV SKSK. Kawan-kawan, bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Yang pertama, penerangan yang jelas kepada murid menggunakan gambar digital, video dan sebagainya. Kedua, aktiviti PDP lebih mencabar dan mendebarkan apabila murid cuba untuk menggunakan komputer internet dan sebagainya. Yang ketiga, aktiviti seperti merakamkan video ataupun live dapat diulang-ulang untuk ditunjukkan kepada murid-murid sehingga faham. Hari ini kita akan bincangkan tentang sesuatu yang menarik. Bagaimanakah bahan digital dapat membantu kita dengan cara yang lebih baik? Jom kita dengarkan pengalaman daripada seorang cikgu dan kawan-kawan kita. Cikgu, sekarang ramai sekolah yang menggunakan teknologi bahan digital ini. Bagaimanakah cikgu dapat melihat perubahan daripada teknologi ini? Memang banyak perubahan daripada dulu sehingga sekarang. Dulu kita banyak menggunakan buku teks dalam papan putih. Sehingga hari ini kita boleh lihat perubahan yang berlaku ialah kita banyak menggunakan bahan-bahan digital seperti penggunaan video, penggunaan bunyi-bunyi melalui lagu, telefon, laptop, speaker. Jadi, adakah cikgu rasa teknologi ini penting untuk pendidikan kita? Sangat penting, memang penting. Ya, dunia semakin maju, jadi pendidikan kita juga perlu mengikut perkembangan semasa, iaitu berkembang mengikut teknologi. Okay? Dengan bahan digital, murid mempunyai akses yang lebih luas kepada ilmu pengetahuan. Awak dah terbiasa menggunakan teknologi bahan digital ini. Apa yang awak paling suka? Saya suka guna Google Search untuk belajar. Saya boleh jawab semua soalan daripada cikgu. Saya juga suka Kahoot sebab boleh main kuis dengan kawan-kawan. Rasa macam main game tetapi sambil belajar. Wah, menarik. Jadi awak rasa teknologi ini lebih seronok? Mestilah sebab ia tak bosan. Ada video, animasi dan kita boleh belajar ikut gaya kita sendiri. Sekarang saya bersama dengan cikgu yang baru belajar tentang penggunaan teknologi komputer. Mari sama-sama kita tanya. Cikgu mengatakan, adakah ia sukar untuk menggunakan teknologi komputer ini? Pada awalnya memang susah, tapi cikgu dan kawan-kawan membantu saya. Sekarang saya boleh mencari makluman di dalam internet dan menggunakan Word untuk menulis karangan. Wah, hebat. Jadi awak rasa bahan digital ini layak diteruskan? Ya, sebab ia mudah dan menjadikan kelas lebih seronok. Sekarang, mari kita saksikan bagaimana seorang guru menggunakan bahan digital dalam bilik darjah untuk membantu pelajarnya memahami konsep matematik dan RBT. Kita dapat melihat bagaimana guru menggunakan video dan gambar digital dalam proses pengajaran. Guru ini memberikan peluang kepada murid untuk membuat latihan dalam EduBoard menggunakan laptop seorang satu. Guru Pai membuat live dan bahan ini dapat digunakan dalam PDP. Guru ini sedang menyiarkan gambar digital. Guru ini menunjukkan gambar mozaik kepada murid-murid untuk PSV. Ini kerana setelah selesai PDP minggu lepas, murid-murid telah menghasilkan hasil seni yang gagal. Setelah tayangan tersebut, murid berjaya menggunakan teknik mozaik dengan betul. Jelaslah bahawa bahan digital memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan pendidikan belik darjah dan seterusnya membawa keberkesanan dalam peringkat negara. Dengan penggunaan yang bijak, bahan digital akan menjadi alat yang sangat berkesan untuk meningkatkan pemahaman pelajar dan minatnya. Terima kasih kerana bersama dengan saya sepanjang video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Saya Nur Aisyah Intizah binti Asri dari saluran TV SKSK ingin mengucapkan terima kasih kepada semua dan jumpa lagi di episod seterusnya.